Okey, ni saya nak berkenaan dengan ni perniagaan cari barang-barang gadget. Selain daripada gadget raket badminton, apa barang-barang senarai barang lagi yang buat masalah ni sejak Shopee sampai. Lepas itu dia ada beg oren buat semua lah kan. Lepas itu bila ada TikTok beg kuning apa semua, barang tu direct daripada sana. Bagi kami peniaga yang kecil lah, dia ada satu isu bila mana barang tu ada direct daripada sana. Flash apa semua tu tak boleh buat, raket pun semua tak boleh buat. Barang yang kata apa, B2C, depa pun borong sana. Dan depa boleh direct mai sini dengan kos shipping yang RM7, RM8, RM5, free shipping lagi. Dan saya biasa collab dengan sana, buat Shopee shop di sana apa semua. Kita collab sana. Sebenarnya dia punya persen tinggi, sampai 22%. Tinggi, sangat tinggi. Jadi salah satu daripada itu satu masalah lah tu. Masalah. Tapi bagi mereka tak ada masalah. Sebab mereka duduk sana dah. Yalah. Kos mereka tak ada masalah. Kita nak pergi tambang sini lagi. Lagi satu, mereka dah duduk sana. Kalau sehari kata, contoh lah kata, mereka keluar 100 barang. Satu barang mereka untung RM2. Tak apa lagi RM2. Tapi mereka bukannya tumpu Malaysia. Mereka tumpu satu Asia Tenggara. Kalau Shopee saja. Kalau Amazon, satu dunia. Saya biasa sembang ada seorang apa ni, dia dulu dia pada salesman biasa power bank Penang. Law dia jadi head pun dia ada group. Head group je, bukan head ni. Dia override commission dia punya orang bawah dia. Sebiji power bank lebih kurang sekupang je. Tapi banyak. Tapi dia boleh beli rumah 2 juta. Dia. Masuk kata lumayan lah. Masuk kata lagu tu lah. Cara lagu mana kita tak tahulah, tapi kita biasa sembang lagu tu kan depa. Lepas tu apa ni, bila apa ni, satu halangan dia Shopee yang kita tak boleh buat tu. Lalu saya beralih pada bidang Shopee tak boleh buat. Apa dia? Kita fikir lagu mana yang Shopee tak boleh buat. Macam barang gadget yang Shopee tak boleh buat. Casing telefon kita tak boleh buat sebab Shopee buat. Tapi kita biasa tengok telefon second hand daripada China, hantar balik Malaysia.